Makanan yang power untuk kulit sehat, glowing dan lembap, sini Yas kongsi. Yang pertama adalah buah-buahan yang tinggi antioksidan. Contohnya macam beri, oren, mangga dan juga betik. Antioksidan ni bantu untuk lawan radikal bebas dan juga lawan penuaan kulit. Yang kedua, sayur-sayuran berwarna. Contohnya seperti lobak merah, bayam dan juga brokoli. Sayur-sayuran ni kaya dengan vitamin A dan C yang bagus untuk kulit nampak cerah dan juga elastik. Yang ketiga, protein yang berkualiti. Contohnya ayam, ikan, telur dan juga kacang. Protein ni penting untuk pembaikan sel kulit dan juga rambut tau. Yang keempat, lemak sihat. Contohnya avocado, minyak zaitun, kacang, ikan-ikan yang berlemak. Omega 3 dan lemak baik sebenarnya bagus untuk kulit lembap dan juga kurangkan keradangan. Yang kelima, air yang cukup. Air kosong adalah yang paling penting untuk kekalkan kulit tetap lembap dan badan pun akan jadi segar bila kita ambil air yang cukup. Yang keenam adalah teh hijau. Teh hijau ni kaya dengan antioksidan tinggi dan juga boleh kurangkan inflamasi dan jerawat. Dan yang terakhir, makanan yang kaya zinc dan selenium. Contohnya biji labu, kacang Brazil dan juga kerang. Ini boleh bantu untuk proses penyembuhan kulit dan juga boleh kurangkan jerawat. Dah tahu kan? Jadi ingat, saya itu seni bukan sekadar rutin.